Wujud ke makhluk yang boleh belah badan kita, sentuh organ dalaman kita, main alih-alih usus kita dan lepas semua tu, kita masih hidup normal macam tak ada apa pun yang jadi? Seriously, tajuk kali ni agak berat. Tapi korang jangan risau, aku akan terang kat korang macam korang ni baby baru lahir. Gugu gaga, gugu gaga ga, gugu gaga, gugu gaga, gugu gaga, gugu gaga. Dimensi keempat. Pertama sekali, disclaimer. Dimensi keempat ni hanyalah sekadar teori. Tak ada bukti pun yang kita ni pernah sampai ke dimensi keempat atau dimensi kelima ke atau dimensi yang seterusnya. Tapi disebabkan ahli fikir ataupun saintis-saintis ni rasa macam dimensi kita ni ada pattern. Sebab kita ada dimensi pertama, kita ada dimensi kedua, kita ada dimensi ketiga. So, diorang fikir kenapa kita perlu tolak yang wujudnya dimensi keempat dan dimensi Dimensity nombor 2 EPL. Jadi dari situlah diorang buat rumusan dimensi keempat ni wujud. Tapi masalahnya, diorang sendiri pun tak boleh nak terangkan macam mana rupa ataupun hukum fizik kat dimensi keempat tu. Tapi diorang cakap dimensi keempat tu ada. Dia macam bila member kau nak pinjam duit, dia tanya, ada tak 50 aku nak pinjam? Lepas tu kau jawab, ada. Tapi tak tahu nak cakap macam mana kan. So aku kat sini bukan nak berdebat dengan korang. Dimensi keempat ni wujud, saja nak rash bait. Apa ini biadab? Ini kurang ajar. Ini tarik balik. What you want? You nak gaduh dengan saya? Anytime. Kau salah orang. Aku cuma nak share apa yang aku belajar sepanjang tempoh aku career pasal dimensi keempat ni. Sebelum korang nak faham dimensi keempat ni, korang kena faham dulu dimensi kosong. Dimensi kosong ni, dia macam satu titik yang tak bergerak. So basically, kalau dalam titik tu ada kau akan memenuhi titik tu. Dan kau tak akan gerak ke mana-mana pun. Ya, aku tak masukkan macam tu, okay? Alright? Oh, okay. Disebabkan kau adalah titik yang tak berguna, kalau aku lalukan bola bowling kat dimensi kosong kau ni pun, kau tak akan perasan sebab tak ada ruang kat sekeliling kau untuk kau perasan ada benda lalu. Jadi katakan aku tambah satu dimensi. Dari dimensi kosong dah jadi dimensi pertama. Nak faham dimensi pertama ni, kau kena bayangkan kau hidup kat dalam seutas tali yang straight line, di mana ketebalan tali tu sama saiz dengan badan kau. Jadi sekarang kau boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan kalau aku lalukan sebuah bola bowling kat tali tu, kau yang ada kat dalam tali tu, kau akan nampak satu titik muncul tiba-tiba. Lepas tu titik tu tiba-tiba hilang. Kau takkan tahu pun yang lalu tadi tu kat dimensi kau tu adalah sebiji bola bowling. So, kalau aku tambah lagi satu dimensi kat dimensi pertama kau tu, jadilah dimensi kedua. Dan untuk mudahkan kau nak bayang macam mana hidup kau dekat dimensi kedua ni, senang je. Kau just bayang kau ada kat dalam sehelai kertas. Kau bebas nak bergerak ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Tapi dunia kau hanya terbatas kat dalam kertas tu je. Dan kalau aku lalukan bola bowling kat dunia kertas kau akan nampak satu garisan straight line, 1D, tiba-tiba muncul. Dan garisan tu akan slow jadi pendek dan hilang. Dan masih kau tak tahu pun yang garisan tu adalah secebis daripada bola bowling. Weh. Nampak tak? Nampak tadi? Nampak apa? Aku rasa kita kena keluar dari kertas ni tu. Now, dimensi ketiga. Dimensi kita semua. So, sekarang dunia kau bukan lagi terbatas kat dalam kertas. Kau boleh bergerak ke mana pun kau nak. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dan kalau aku lalukan bola bowling kat dunia kau sekarang pun, kau confirm kau tahulah tu bola bowling. Apa? Cerita ni apa? Hayya, wah tak mau layan lu punya pelangai. Wah, sudah bowling mah. Betul. Bowling. Betul. Sekarang kita recap balik. Sekarang kau perasan tak pattern penglihatan kita dekat setiap dimensi? Bila kau ada kat ruang dimensi kosong, kau tak nampak bola bowling tu. Kau tak nampak apa-apa pun sebenarnya. Bila kau kat ruang dimensi pertama, bola bowling tu nampak macam satu titik. Macam ruang dimensi kosong. Bila kau kat ruang dimensi kedua, bola bowling tu nampak macam bentuk straight line. Macam ruang dimensi pertama. Bila kau kat dimensi pertama, nampak dimensi kosong. Bila kau dekat dimensi kedua, nampak dimensi pertama. Dan bila kau kat dimensi ketiga, kau akan nampak bola bowling tu jadi bentuk, yes, dimensi kedua, 2D. Cikgu Wan, bukan ke bola bowling tu 3D? Sebab dia kan sfera. Sfera 3D lah. IPG mana cikgu belajar ni? Betul Hakim. Tapi katakan bola bowling ni cikgu hitamkan dia sehitam-hitamnya. Dari jauh kamu akan ingat bola bowling ni bentuk 2D. Sebab kamu tak tahu yang dia sebenarnya ada kedalaman. Melainkan kalau cikgu letak lighting kat bola bowling ni, barulah kamu boleh tahu yang bola bowling ni adalah objek sfera 3D. So sebenarnya selama ni kita tertipu.
barang-barang kat sekeliling kita ni sebenarnya kita tengok dorang dalam bentuk 2D. So Hakim, kemas buku kamu, pergi kerja kedai makan. Wait, what? Jadi korang mesti dah boleh teka siapa yang boleh melihat dengan penglihatan 3D. Ya, makhluk yang hidup kat dimensi keempat. Katakan kita pergi kat dimensi keempat, dorang ni kalau tengok kita, dorang akan melihat dengan penglihatan 3D tau. Maksudnya, sekali diorang tengok kita, diorang boleh nampak semua sudut badan kita dari semua arah sekaligus. Senang cerita, tak ada yang terselindung dari mata diorang. Diorang boleh sentuh mana-mana organ dalam badan kita tanpa mengoyakkan kulit kita. Agak mind blowing bukan? Bayangkan kita masuk ke dimensi keempat, lepas tu ada makhluk dimensi keempat cakap, "Aku akan sentuh kau, budak putih." Kan seram. Tapi untuk ke dimensi keempat, kita kena ada alat yang boleh sesuaikan atom-atom badan kita untuk survive kat sana. So, nak tak nak, kita akan jadi makhluk dimensi keempat juga. Oh, dan lagi satu. Ni personal opinion aku je lah. Aku tengok banyak video orang yang gunakan bongkar kayu lepeh untuk buat demonstrasi nak tunjuk betapa kita, makhluk 3D ni sangat hebat sampai boleh alih-alihkan makhluk 2D macam tu je. Pada akulah kan, kita sebenarnya nak sentuh makhluk 2D tu pun tak lepas. Apatah lagi nak angkat dan alih dorang. Dorang boleh alih-alih bongkar kayu tu sebab bongkar kayu tu ada ketebalan. Ada atom-atom yang berinteraksi dengan atom-atom kat jari dorang. Tapi makhluk 2D ni basically, dorang tak ada atom. Silap-silap kau nak pegang dorang tu, boleh terbelah jari kau. Sebab betapa nipis ni makhluk 2D ni boleh lalu kat celahan atom jari kau macam tu je. Asal tak tolak je makhluk 2D ni dari bawah? Mustahil juga sebenarnya. Sebab hidup dorang bukan ada ke atas permukaan 2D, tapi dalam permukaan 2D. So bila kau nak tolak dorang, jadi macam ni lah. So pada aku, kita tak boleh suka-suka hati nak sentuh makhluk yang ada kat dimensi lain sedang kita tengah berada kat dimensi kita. Nerd. Aku fikir konsep ni dah lama dah sebenarnya. Aku suka konsep dimensi-dimensi ni kalau nak dibandingkan dengan multiverse. Sebab banyak benda aku boleh berimajinasi menggunakan fakta-fakta sains tentang dimensi-dimensi ni. Dah ada orang cakap tak boleh bayang dimensi keempat tu macam mana. So aku bayangkan je lah apa yang aku nak bayangkan. Dan aku sebenarnya bercita-cita nak buat siri animasi tentang pengembaraan dimensi keempat ni. Konon-kononnya lah. Sebab tajuk dia macam best. Tapi mustahil lah sebab benda tu makan bajet besar kot. So aku curahkan idea aku tu kat helaian kertas je lah. Dekat komik Mahaloka aku ni je. Tapi kan untuk episod 1 ni aku tak sempat lagi nak apply fizik dimensi keempat ni. Tapi mungkin episod 2 aku akan start buat macam tu. Kalau ada episod 2 lah. Hello guys, so akhirnya setelah setengah tahun penantian, adakah korang dah bersedia untuk PBKL tahun 2026 ni? So terimalah komik misteri sci-fi adventure yang berkisahkan tentang multi-dimension atau dimensi pelbagai. Komik Mahaloka episod 1. Untuk korang jadi orang terawal nak dapatkan komik ni, korang kena datang ke PBKL pada 29 Mei ni sampai 7 Jun yang bertempat di PWTC. Booth aku ada kat Dewan Tun Razak Aras 3. Boleh cari aku kat situ. Kalau rezeki korang orang terawal, korang boleh dapatkan set kotak Mahaloka yang cantik ni. Dan macam-macam lagi merch yang ada kat situ sebenarnya. Komik Sekolah Komedi Volume 2, Plushie Start 1 dan buat jelung kalinya permainan kad lolos akan dijual kat situ. Dan untuk korang yang tak dapat datang, jangan risau. Pre-order akan dibuka pada bulan 7 nanti untuk korang buat online purchase. Jumpa korang kat sana nanti ya. Okay, bye.